Kawan-kawan, umur berapa anda tahu benda ni boleh buat dekat TV ruang tamu? Serius, kalau TV ada port USB belakang, cuba tengok sekarang. Sejak 2005, hampir semua TV ada port USB. Tapi anda tahu apa guna sebenarnya? Ramai orang fikir ia hanya untuk pendrive, tapi bukan itu saja. Video ni saya tunjukkan apa guna port USB ni. Tapi sebelum tu, ambil video ni dan kongsi pada semua orang. Hantar pada kawan kegemaran anda. Kawan-kawan, ingat tak kabel USB pengecas? Keluarkan pengecas, pasang kabel dekat port USB belakang TV. Kemudian, sambungkan satu lagi hujung ke telefon. Ikut saya. Buka pelayar web telefon, taip tag on DCAS. Klik hasil pertama, pergi ke 3 garisan, selepas tu sentuh hiburan. Sekarang, masuk artikel yang saya tunjuk dan pasang app dalam telefon. Inilah aplikasinya. Buka, tekan mula dan pilih jenama TV anda. Saya guna Samsung. Tekan sini. Sekarang, tunggu sambungan antara TV dan telefon. Lihatlah sistem baru itu. Ia akan mula dipasang pada TV anda. Tunggu beberapa saat sampai ia bermula. TV anda akan dapat sistem baru yang penuh teknologi untuk dinikmati bersama keluarga. Kongsi video ni segera dan hantar pada semua kawan. Komen nak kalau anda sampai sini.